Saya jumpa dah orang yang jenis tidur seumur, rupanya pemalas. Kalau chat tidur je, tidur sepanjang masa. Habis kerja tidur, tengah hari tidur, malam tidur. Ya Allah, macam mana orang ni asyik tidur je, betul tak? Yang keempat, cara dia pilih tempat tinggal tak boleh tahu. Dia ni jenis orang yang prihatin ke? Jenis orang yang mengambil kira faktor sekeliling ke? Jenis yang fikir panjang ke? Jenis fikir pendek ke? Jenis nak cepat ke? Awak dah boleh baca dah. Nampak dah orang tua ni bijak tau bila dia susun. So, awak tak tahulah nak taruh apa. At least lah 4 benda ni lah. Awak start dulu. Boleh tak? Ni jurnal bagi tahu ni. Bukan saya bagi tahu. Ustazah red flag ke kalau dia susah nak datang jumpa parents kita? Nanti saya jawab sekejap lagi red flag. Ada tajuk khas red flag ni. Okey, seterusnya. Nak tanya apa je masa taruh ni? Ustazah tak tahu nak tanya apa. Tak ada buku ke Ustazah? Ustazah boleh tak bagi kat saya 50 soalan? Aku pula kena reka soalan kat dia. Ini saya tolong senaraikan kat awak. Apa benda yang awak kena check? Pertama, awak kena check dia punya tahap agama. Macam saya cerita tadi. Saya dah cerita banyak kali. Kalau saya tengok orang tu solat subuh berjemaah ke tak? Kalau kat universiti saya boleh check terus lah. Dia pergi tak? Surau ataupun masjid ataupun kat kolej tu dia keluar tak waktu subuh. Dia ni bijak bukan main kat luar bercakap hebat rupa-rupanya solat subuh tak pernah nampak pun. Macam mana? Saya memang check betul solat subuh ni. Saya memang akan check. Lepas tu cara dia buat keputusan, tengok cara dia bergaul, kalau betul-betul tampar tu, macam mana? Saya check terus. Waktu solat tak kira kat mana, dia ukur jalan, saya check semua benda tu. Kan? Okey, keluarga awak kena check. Saya keluarga saya check sungguh-sungguh. Kawan, wajib check sebab orang ni biasanya perangai dia ikut kawan dia. Tapi saya nak bagi tahu awak satu benda. Awak tak boleh lah awak tengok satu benda awak terus mark orang, tak boleh. Saya bagi tahu betul lah pengalaman saya. Saya malah cerita orang, saya cerita khas saya lah senang. Saya, kalau saya tengok kawan-kawan suami saya, terasa saya tolak awal-awal lagi suami saya. Sebab kawan-kawan suami saya ni jenis macam mana? Saya tengok kawan dia tu bukan macam kategori kita. Tapi dia, suami saya tanya, tapi kenapa terima juga saya? Saya kata tak, saya dah test awak dalam benda lain. Saya dah check dah agama semua. Saya dah check dah cara berfikir. Sebab benda lain, saya dah siasat dah awak punya perangai yang sebenar. Walaupun awak ada kawan-kawan yang sekeliling macam ni, rumah sewa macam ni, kawan-kawan yang lain okey. Kawan-kawan rumah sewa contohnya macam ni. Tapi saya tahu perangai sebenar awak macam mana kini-kini. Saya tahu awak tak terpengaruh tak apa. Saya nampak awak ni sebenarnya jenis orang kuat. Yalah, kawan dia semua isap okok. Tiba-tiba dia seorang tak isap okok. Kuat tu, betul tak? Kawan dia ada yang sanggup tak pergi solat Jumaat dekat masjid walaupun sekolah Arab. Dia tu standard je akan pergi je solat Jumaat. Maknanya kuat dah tu, betul tak? Dengan mak bapak jauh dari mata tu. Kan? So benda tu awak perhati betul-betul. Lepas tu pekerjaan orang tu kena tengok juga. Kalau awak tak ngam macam mana kan? Macam saya dulu kalau kerja shift saya tak berapa boleh terima sebab taklah saya ni jenis clinging kot. Saya adalah perangai-perangai kita kan. Pandangan orang tu tentang perkahwinan, expectation tentang cita-cita dan impian keluarga. Tanya dia nak keluarga macam mana, patut tengok. Kalau dia ni nak keluarga macam ni, lain je dengan aku bukan nak macam ni. Saya pernah tahu, orang lelaki tu dia macam nak usah sajalah, dia berkenan. Saya tahu, kita bukannya budak lagi walaupun nampak macam budak-budak. Dia kecek lah dengan saya, dia pun cerita lah gini impian dia. Dia nak membayangkan, dia nak cerita nak berkongsi dengan saya. Tapi saya pun fikir, saya pun tengok. Saya balik fikir, saya pun tengok. Saya tak boleh. Dia bukan seiring dengan saya. Saya tengok. And then bila dia tanya, saya cakap terus lah, tak boleh. Saya cakap terus, pandai lah cara-cara saya nak jawab tu. Tapi sebabnya saya tengok dia punya cita-cita dan impian keluarga dia tak sama dengan cita-cita dan impian saya. So saya terpaksa tolak lah. Walaupun kami kerja baik. Cara urus kewangan penting. Boros ke, bila mak bagi duit 100, habis 100. Lepas tu walaupun dah kerja, asyik minta duit dengan mak. Awak faham tak? Orang tu dah kerja. Tapi asyik minta duit kat mak. Awak tak pening ke? Orang ni kalau kerja, dia akan berbelanja ikut pendapatan dia. Ni kerja. Mak minta duit dengan mak. Maksudnya macam mana dia nak urus awak esok-esok? Saya tak boleh terima ni orang macam ni. Kan? Cara mengurus konflik dan masalah. Bila dia berdepan konflik tu macam mana? Contohlah, kalau macam Ustaz Fazli Fazil ni dia kata macam ni.
Dia kata kalau misalnya orang lelaki bawa kereta, awak tengok time dia marah tu, time dia sesak ke apa ke, dia keluar mulut daripada dia, mulut dia tu dia keluar apa dia. Masa tu kita boleh tahu karakter dia yang sebenar lah. Okey, karakter orang saya akan check juga. Apa kelebihan dan kekurangan dia. Kalau dia jenis slow, tak apa. Tapi dia baik kat lain. Terlampau laju, tak sempat nak kejar. Kalau berjalan tu dia ke depan, saya ke belakang. Saya dah lah pendek, dia kan tinggi. Macam mana nak kejar ni? Tapi tak apa, dia jenis orang yang bertimbang rasa. So karakter orang awak kena kenal. Bawah lagi tu awak tengok saya tak nampak yang bawah lagi tu. Jadi ini benda-benda yang awak kena tahu. So saya dulu biasanya saya dah letak dah benda-benda yang saya nak aim. Bila saya berbual, so saya tick. Bukannya macam ni, okey sekarang saya nak minta awak isi borang ya. Minat dan hobi, betul. Awak tolong isi borang borang, kalau awak Baitul Muslim tu ataupun apps dia tolong isi borang dah. Tapi saya bagi tahu terus lah. Saya ni jenis tak percaya pada orang ketiga pun saya tak percaya. Jenis saya macam tu. Kalau diisi borang tu saya tak akan percaya sehingga saya siasat dulu. Saya punya style macam tu. Kalau setakat nak tulis, saya boleh tulis. Saya seorang yang baik hati, lemah lembut, tidak sanggup nak pijak semut sampai mati. Aku boleh tulis, tengok-tengok berapa ratus ekor dah semut dia pijak. Nampak tak? Okey, minat, hobi, aktiviti. Betul lah. Macam saya dulu, saya check aktiviti dia apa dia. Sebab saya kan pendakwah. So saya nak orang yang faham jiwa saya juga. Macam tu. Kalau dia bukan pendakwah, dia memang tak faham. Tak boleh berkorban macam kita. Sebab dunia lain-lain. Kalau dua-dua suka work out dan atlet macam mana? Baguslah. Kan saya dulu tak suka sangat ni bersukan. Tapi saya sebenarnya masa sekolah rendah dulu semua sukan saya masuk. Memang aktif. Tapi bila sekolah menengah dulu zaman saya sekolah Arab dia tak ada baju-baju muslimah macam sekarang. So kita orang tak ada alternatif nak bersukan macam mana. And then masa jumpa ustaz ni dia memang jenis exercise, masuk gym. So jumpa balik. So saya pun jenis suka macam tu. Okey je lah, dapatlah dijadikan aktiviti bersama. Betul tak? Berexercise sambil tu ustaz dia pasang tazkirah lah. Saya suka ustaz macam tu. Kami bergurau senda lah. Jadi ke aktiviti terapi keluarga. Tak ada masalah. Tu pun best. Okey, masa nak habis dah. Okey. Lepas tu, saya nak share lagi. Cuma saya nak bagi tahu kawak, janganlah betul sangat. Tolongkanlah pelbagaikan kaedah dan approach. Soalan tu, janganlah. Okey, tolong isikan borang. Saya mula-mula nak tanya tentang latar belakang keluarga awak. Boleh tak awak ceritakan mak awak kerja apa, pukul berapa dia balik malam-malam? Orang awak tak tanya macam tu. Dia kadang-kadang dia boleh lompat-lompat tau. Belum awak cerita pasal ni, lompat ke sana, lompat ke sini. Betul tak? Bukan macam temu duga kerja ni. Tapi saya nak bagi tahu ada karakter orang macam ni. Saya pernah jumpa tau seorang karakter ni. Dia ni karakter orang yang lurus dan very systematic dalam hidup dia. Ada saya pernah jumpa. Jadi bila dia cakap dengan kita, dia akan gunakan bahasa Melayu baku penuh. Assalamualaikum. Bukan dalam mesej tau, kat luar. Bolehkah saya tahu awak bila bercuti buat apa? Kan? Dan bila dia jawab kat kita bahasa Melayu penuh. Saya ketika bercuti akan menolong ibu dan ayah. Dan saya akan tengok adik-adik saya. Kita orang dengar gelak. Allah, ada juga manusia macam ni. Tapi saya pernah jumpa. Dia baik. Tapi dia punya bahasa tu very systematic dan tersusun. Tapi kita orang setiap kali jumpa dia, kita orang gelak sampai tertahan juga kan. Yalah, macam duduk dengar karangan tau, karangan. Kita tanya dia, ayat dia penuh. Kalau kita kan, kalau orang tanya, awak daripada mana? Kedai. Kita macam tu je kalau berbual, dia tak. Saya datang daripada kedai, kemudiannya, ayat dia penuh. Memang bahasa Melayu dia bagus. Boleh jadi baca berita, betul. Jadi awak kena kenal lah juga karakter bila nak approach orang. Kalau dah tahu dia orang skema macam tu, kalau zaman kita orang dulu, kita orang panggil orang skema ni Honda Civic tau, Civic Mayak. Tu zaman saya dulu, bahasa dia macam tu. Orang Civic Mayak ni banyak orang skema. Awak jumpa orang skema macam ni, so awak cubalah adjust dengan skema dia tu. Tapi awak cubalah macam loosekan dia sikit. Sebab gini orang skema ni biasanya dia very well planned. Kan?
Bila very well planned, awak tak boleh nak tahu apa sebenarnya yang dia buat bila spontan. So macam test-test sikit dia lah. Awak kacaukan sikit dia punya skema tu. And dia bawa tahu dia sebenarnya macam mana. Yang penting masa kita ta'aruf ni kita nak cari keselesaan untuk berbual. Itu saja. So bila awak selesa, awak akan cerita, awak akan berkongsi, awak akan cari keserasian. Betul, ice breaking. Tapi tak payahlah macam dalam kursus. Jom kita ice breaking di tepi sungai. Jom kita main dulu, tak payahlah kan. Tapi kalau ada orang ketiga, kadang-kadang kita ice breaking jugalah guna orang ketiga. Okey, lepas tu Cibik, nombor Kelantan lah kata sidik manyak kita panggil. Okey. Sebenarnya ada banyak lah. Awak, bila awak nak ta'aruf, awak nak kenal karakter orang. Kan tadi saya sebut, karakter ni very important. Sebab karakter ni akan menentukan macam mana dia behave, macam mana kita akan behave dan macam mana dia akan bawa diri dalam keluarga dan juga mungkin di luar. Awak kena tahu karakter orang tu. Dan bila awak tahu karakter orang, senanglah awak nak berdakwah. Awak kan dalam proses ta'aruf berkahwin ni kan dakwah. Kalau awak tak kenal karakter dia, macam mana awak nak dakwah kepada dia? Basic dakwah ialah kita kenal orang. Dalam ulama sebut macam ni. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Maknanya kita kena kenal dulu karakter kita dan karakter bakal. Barulah kita tahu. Okey, ada banyak. Contohnya awak boleh pergi dekat Kak K, awak buatlah dia punya KKDI, betul tak? KKDI, awak ni swan ke, awak ni eagle ke, awak ni honeybee ke, betul tak? Awak check. Tu salah satu panduan. Tapi awak jangan kata, dia ni honeybee, 1, 2, 3, awak ambil betul-betul. Tak. Ada orang karakter dia boleh bercampur-campur. Bila saya check, saya eagle. Tapi saya tahu bukan semua karakter eagle tu ada pada saya sebab saya dah banyak berubah. Saya mungkin dah orang kata bersama dengan usia, ada benda yang eagle tu saya dah slowkan. Dan berserta dengan pengalaman, eagle saya tu dah ada benda tak eagle sangat dah campur jadi honeybee sikit. Ada benda dah jadi macam swan sikit, macam tu lah. So awak kena tahu, awak jangan kata, saya swan Ustazah, saya swan. Oh tak, you jangan ni lah. Kalau zaman saya dulu, kita orang selalu kalau yang karakter ni, yang terror buat karakter ni, Dr. Fadilah Kamsah. Sudah kau senaraikan karakter orang, dia akan bagi tahu terus. Orang ni karakter macam ni, dia yang terror sebab dia punya PhD on karakter. Okay, bila saya cek dengan pakar psikologi, selalunya pakar psikologi dia akan refer pada ni, big 5 personality trait. Ya awak dah dengar karakter swan ke, kalau Fadilah Kamsah dia based on tarikh lahir. Bukan, dia based on bulan berapa awak lahir. Macam saya pernah check dengan satu karakter dekat psikologi, saya ni very dramatic. Betul. Memang saya dramatik pun. Sebab tu suami saya dah tahu dah bila saya berlakon. Dia dah tahu dah bila saya nak pusing dia, saya nak kenakan dia dah tahu dah. Sebab saya very drama. Ada anak saya ikut saya drama juga. Kan? So karakter kita tak sama dah, kita anggap itulah special. Kita gunakan karakter kita untuk wujudkan suasana yang happy, menarik dan istimewa. Istimewa ni maksudnya macam mana? Jodoh awak tu tak akan jumpa awak dekat orang lain. Itu je. Itu yang bestnya. Okey, pertama awak kena tengok dari segi keterbukaan seseorang, openness. Kalau dia orang tu high level, low level, macam mana? Awak tengok. Awak boleh baca lah. Sekejap lagi awak tengok satu-satu. Awak ni yang kategori mana? Antara banyak-banyak ni yang mana yang paling strong dengan awak, tapi awak campur dengan apa sikit. Dari segi consciousness, kesedaran, empathy, awak ni jenis macam mana? Dari segi extraversion, awak ni jenis macam mana? Dari segi bersetuju dengan orang, macam mana? Dari segi emosi, neuroticism, macam mana? Kalau saya tengoklah, bila saya tengok ni, aku ni jenis yang mana Jenis yang mana saya punya style ni sikit saya. Saya yang openness high level. Tu saya karakter saya strong kat situ. Memang jenis saya macam tu, nak macam mana? Patutlah suami saya nak kena kontrol je saya. Kalau tak, saya ni dah terbang ke langit banyak kali dah. Kalau boleh terjun gunung, saya dah terjun gunung lama dah. Saya baik suami saya pegang je saya. Kalau tak, saya dah terjun gunung lama dah. Sebab saya punya style tu, high level openness. Saya tak takut apa. Tapi sekarang dah tua, barulah begitu, gini. Kan. So awak yang mana? Ada orang, kalau awak tengoklah kan, kalau yang swan tu, kalau perasan tak yang mana satu swan ni?
Dia yang jenis, ni, agreeableness tu, agreeableness tu yang high level. Itu biasanya SWOT. Rasa tak? Jadi, so awak tengoklah. So daripada sini, awak dah faham karakter orang, so senanglah awak nak adapt dengan dia, nak faham dia, nak masuk dengan dia, and then dia menyebabkan awak tu boleh berkompromi. Yelah, kadang-kadang kita terima je lah. Kan? Macam suami saya, dia boleh terima je saya very open, tak takut apa. Kalau rasa nak buat je. Kalau macam saya kan, style kalau komander ni, okey, perang. Tak peduli dah apa, yang penting perang dulu. Kalau suami saya nak perang tu, dia selidik dulu, dia check dulu satu-satu, dia tengok dulu kat mana, apa dulu. Kalau jatuh tak payah, saya tak fikir lah, yang penting perang dulu. Jadi, dia dah tahu dah, ada benda. Kalau dia nampak saya over sangat, dia pun, orang lelaki kan macam ni, ni ada lelaki kan. Dia akan kata, jangan. Dia guna suara dah sikit. Saya pun baru perasan, okey, over dah. Itulah. So nampak dah sekarang. So lepas ni awak tengok, first awak kena kenal dulu awak ni yang mana satu. And then barulah awak kenal orang lain. Betul, awak carilah titik persamaan. Bagi saya semua ni, okey. Dia kena pada certain tempat. Semua orang ni dia berguna. Tapi setiap orang tu dia ada fungsi, ada peranan dan kesesuaiannya tersendiri. Itu maksudnya. Ustazah, kalau eagle sama eagle, okey je. Ada satu soalan dia tanya saya itu. Lelaki ni eagle, perempuan ni eagle. Macam mana Ustazah? Dua-dua power tu. Eagle macam mana pun, awak kan ada Al-Quran. Awak nak eagle macam mana? Kalau awak ni isteri, betul tak? Awak tetap kena respect. Takkan awak eagle sampai awak langgar semua ketua awak ke atas. Itu bukan eagle namanya. Itu ular kalau jengking, betul tak? Jenis patut orang tak kira apa. Eagle ni dia akan respect organisasi. Itu maksud eagle. Bila kita faham eagle tu kan, mesti duduk atas terus. Tak, eagle tak semestinya duduk atas, dia boleh duduk bawah. Tapi dia duduk bawah, dia boleh naik bila-bila masa. Tapi dia boleh turun bila-bila masa. And dia very realistic. And orang kata very earth. Itu eagle. Tapi dia daya-daya kepimpinan sikit. Betul tak? Dia tahu dia nak buat apa. Tapi bukan maksud dia kena pentingkan diri dia sendiri. Ni bila kata Ustazah, eagle dengan eagle tak boleh lah. Macam mana saya dengan bakal suami saya ni, kira tak jadilah. Cis awak ni, kan tak faham lagi. Eagle dengan eagle pun ada Al-Quran sebagai panduan. Awak tengok Rasulullah, Siti Khadijah. Dua-dua strong character. Betul tak? Siti Khadijah dengan Rasulullah strong character dua-dua tu. Tapi pasal apa boleh duduk sekali? Sebab ada panduan agama. Masing-masing tahu posisi masing-masing. Masing-masing tahu to act accordingly. Itu maksudnya. Kan? Ada orang tanya macam mana? Pergi kat IG kat Kamalia Kamal. Kak Kamalia Kamal ni, Kak K ni pun, dia promosikan juga kita punya, bersama-sama turut mempromosikan program ini. Okey. Ni best sikit. Ta'aruf pelbagai dimensi. Awak ni kan bila saya ajar, satu cara tu, soalan tu satu cara je. Tak, you have to be creative. Ada orang kalau dia introvert, macam mana Ustazah nak ta'aruf? Awak kena ingat macam ni. Kalau introvert, awak jumpa dengan orang introvert contohnya. Allah pendiamnya. Macam benda tu dia tak reti. Dia macam tak tahu nak mulakan. Kadang-kadang dia tak pendiam tapi dia macam awkward. Dia guna ayat tersalah-salah. Kita nampak lah. Ya, awkward nak start. Betul. Jadi, dia kena ada initiator. Yang seorang lagi tu kena ada inisiatif. Bila introvert, seorang tu kena guide. Dan bila dia guide jadi initiator supaya yang ni rasa selesa. Jangan awak jadi initiator dalam masa yang sama awak overshadow dia. Dia lagi introvert. Betul tak? Tapi awak initiator dan awak give confidence to him or her. And then baru dia rasa selesa, dia rasa semangat. Baru dia pun akan terbuka sikit-sikit. Dia orang introvert ni, dia tak boleh nak trust orang. Betul tak? Dan dia tak confident pada diri dia. So awak initiate untuk settle benda tu dulu. Kalau awak introvert, kalau awak sendiri introvert, kalau awak tak boleh lah juga, awak gunalah orang ketiga. Nampak tak? Okey, kalau ta'aruf dengan orang yang sibuk, doktor awak rasa ada masa ke nak cakap dengan awak HO ni? Dia balik pun stres. Saya tengok adik saya, masa dia HO, macam orang gila.
Balik tu, nak berhenti kerja, nak berhenti kerja, nak berhenti dah jadi doktor. Macam orang gila, asyik kena marah je, betul tak? Doktor kan, tiba-tiba awak nak ta'aruf dengan dia, nak masa seperti orang lain tak? Kalau awak ta'aruf dengan orang yang sibuk, awak kena make sure dalam banyak-banyak soalan yang saya bagi tu, awak fokus dulu 1, 2, 3 top 3 yang mana yang awak rasa penting untuk awak. And then awak spesifik sikit yang mana. And then awak fokus on quality time. Lepas tu awak mungkin tak boleh ta'aruf dengan dia, awak gunalah orang lain. Cek kawan dia dekat office, pergi cek keluarga dia, pergi cek dia punya history dulu-dulu sebab awak tak boleh nak direct dengan dia. Betul tak? Mungkin ada passion kenal dia ke. Nampak tak? Orang yang pekerja shift pun sama. Dia masa tak menentu. Kena pula ke offshore. Macam mana awak nak jumpa dia? Awak check offshore tu macam mana. Tak semestinya ta'aruf tu dengan dia direct. Boleh juga dengan melalui orang sekeliling. Lepas tu untuk orang yang strong, dominant character dan profile. Macam mana? Dia tu very strong character. Saya dah sebut. Kalau jumpa dengan orang yang strong character, awak jangan lihat, jangan terpana, jangan buta dengan benda yang dia strong. Awak tengok di sebaliknya. Macam contoh awak lelaki, dia perempuan. Dia ni semua benda best student lah, senang macam tu. Dia semua benda ni pandai lah, kerja tinggi lah. Awak jangan tengok yang tu, awak tengok di sebaliknya. Keluarga dia macam mana? Dia berkawan dengan orang macam mana? Awak tengok benda-benda macam tu. So awak akan nampak lah. Bila orang ni strong, dia akan ada flaws dia juga. And then awak boleh terima. Oh rupanya macam ni. And then awak fokus. Oh sebenarnya orang ni nampak strong tapi sebenarnya dia macam ni. Nampak tak? Okay. Kalau awak ni pula yang strong, orang takut kat awak. Awak ada PhD. Tak ada siapa nak kat awak perempuan PhD. Takut. Mahal tu hantaran PhD. Kalau degree 20,000, PhD agaknya berapa? Jadi awak jangan fokus on awak punya achievement ataupun yang awak strong tu. Awak fokus pada hati budi dan akhlak. Orang berkenan dengan awak sebab hati budi awak. Awak baik, awak pandai dengan orang tua, awak empathy, awak banyak menolong orang lain, tak pentingkan diri sendiri. So orang akan nampak, oh dia tak ceritalah kenapa dia boleh berjaya ke apa ke gini-gini, tak. Saya nak ceritalah, saya ada strong character. Tengok sekarang pun tahu saya punya strong character eagle kan. Saya dulu masa ta'aruf saya banyak sembunyikan achievement. Macam CJ saya, dia tak tahu pun saya dapat berapa PSA, tak tahu langsung. Saya masuk persatuan apa ke, saya boleh buat apa, saya boleh ceramah sampai pentas mana, dia tak pernah tahu. Saya tak cerita pun benda-benda macam tu. And then lepas kahwin baru ada perasan. Oh barulah dia taklah terkejut sangat. Bagi sikit-sikit. Tu maksudnya. Ni kita mentang-mentang lah kita best student, Tuhan bagi otak semua daripada kecil. Oh saya nak tunjuk saya punya PMR dulu macam ni. Orang PMR ni dapat straight A pun bukan boleh jadi nurse pun, tak boleh, betul tak? Tak boleh. Nak ceritanya. You nak jadi apa pun at least ada SPM, saya PMR straight A, UPSR straight A, tak sebut lah. So nampak tak? Ada orang emotionless, tegas, lurus. Awak kena tengok sebab apa dia jenis tegas lurus. Mungkin karakter dia. Ada orang tanya, Ustazah dia ni jenis tak layan saya manja-manja Ustazah. Macam mana ni kalau lepas kahwin? Saya katakan kat awak nak manja tu lepas kahwin. Pasal apa yang awak nak manja sebelum kahwin? Orang lelaki ni lebih baik awak cari dia yang tegas dengan lurus. Daripada awak cari yang cerdik sangat. Betul tak? Hak cerdik sangat awak nak jaga pun payah lepas kahwin nanti. Kalau cari yang tegas lurus ni, awak didik dia, awak ajar dia. Dia tahu manja ni, dia kenal manja melalui awak. Lebih baik macam tu. Kalau dia ni jenis perangai macam-macam, dia kenal ramai orang manja, jenuh awak nak berlawan. Betul tak? So, awak reda lah. Kalau orang tegas dengan lurus ni, awak tak perlu nak pusing-pusing banyak. Tapi awak very objektif bila awak bercakap dengan dia. Sebab dia orang tegas kan macam kawan saya tadi itulah. Saya baru balik daripada kedai. Dan kemudian saya akan pergi pula ke hospital. Jenuh saya nak susu ayat tu. So very objektif je lah. Antara 2 darjat. 2 darjat ni dia agak ni sikit. Miskin dan kaya. So awak kena tengok lah. Ngam tak latar belakang keluarga semua benda lah. Satu lagi tak buat. Seorang kat Kedah, seorang dekat KL. Seorang kerja kat Johor, seorang dekat utara tu. Seorang Johor, seorang Perak utara tu. Macam mana Ustazah orang kenalkan saya? Saya cerita macam ni. Kalau PJJ,
Tak apa, sekarang ada video call. Sekarang ada awak boleh guna orang ketiga pun boleh. Tapi saya minta betul lah, guna PJJ ke, guna medsos ke, tolong tarik ke alam fizikal. Sebab di alam fizikal awak boleh baca riak wajah, awak boleh baca tingkah laku, awak boleh baca tindakan spontan. Kalau PJJ dan medsos, kadang-kadang dia boleh plan. Kita tak nak yang plan, kita nak tahu spontan tu. Sebab kita dalam hidup kita akan ada banyak tindakan spontan yang real. Betul tak? Tu saya bagi contoh. Okey, yang tu settle dah. Apa tanda kita sesuai dengan dia? Ustazah L terlalu handsome. Macam mana Ustazah? Oh saya kata dah. Saya walaupun saya urdu, saya M yang paling handsome. Sebab saya nak anak saya handsome. Saya macam tu je. Saya M anak. Takut apa dia handsome? Biarlah. Yang penting dia nak kat kita. Betul tak? Kalau dia handsome, dia tak nak kat kita. Buat apa? Kita cari orang nak kat kita. Tiba-tiba kita tanya dia handsome sangat. Dia nak kat kita. Wow lah, betul tak? Maknanya kita ni adalah something wrong somewhere. Yang mana dia tengok tu macam kawan saya tahu tak, comel sangat. Tapi dia berkenan dekat orang gigi. Dia punya suami ni maksudnya kalau tengok dengan dia tu macam jauh lah. Tapi rupanya ketemu berkenan kat mana? Gigi. Sebab gigi lelaki tu tersusun dia kata. Dan dia memang doktor gigi. Rupanya dia berkenan dekat gigi. Okey dah tu. Betul tak? Saya pun tanya juga suami saya. Saya ni kan udah pendek, gemuk semua. Ramai-ramai orang. Kenapa pilih saya? Lepas kahwin baru dia bagi tahu. Sebab saya ada lesu pipik. Oh kerana lesu pipik je. Kalau hitam lesu pipik Allah dah buat dah cantik. Betul tak? Walaupun hitam manis. Tak apa dah tu. Awak ingat mudah ke nak cari yang putih yang manis? Payah. Tapi kalau hitam biasanya manis. Kau tengok orang India kan, orang India banyaknya manis. Kadang-kadang orang India dia punya kulit tu cantik. Orang Cina macam lain pula. Tuhan bagi ni, alah dia mesti ada pro and kontra. Macam tu je. Kalau tidak tak lakulah semua manusia atas dunia ni. Kita sesuai dengan dia apabila, macam mana kita tahu kita sesuai dengan dia? Pertama, kita rasa bahagia dan tenang. Kalau rasa adrenalin, tahu tak adrenalin? Jumpa dia berdebar, gembira, seronok. Macam orang kata meleting-leting macam tu. Yang ni awak kena sabar dulu. Sabar. Bagi pause sikit. Itu saya takut perasaan lain. Crush. Awak takes time. Tapi bahagia tenang ni lain. Awak duduk dengan dia. Awak rasa okay. Rasa seronok. Rasa bahagia. Rasa nak kat dia. Cukup lah tu. Bukan yang adrenalin. Macam awak tengok cerita Korea tu. Handsome-nya. Bukan macam tu. Kalau cantiknya. Cantik. Sampai mimpi malam. Bukan macam tu. Awak pause dulu. Rasa bahagia ni, rasa awak boleh terima dia. Dia boleh terima awak. Awak tengok ke dia pun awak ada perasaan kat dia. Cukup lah. Yang kedua, saling melindungi dan prihatin. Dia mungkin tak cakap banyak. Tapi kalau saya keluar mana-mana, dia kata awak keluar dengan siapa? Awak balik pukul berapa? Contohnya kan. Kalau boleh janganlah malam-malam balik sangat. Kita mak bapak jauh. Maknanya dia melindungi dah tu. Awak pergi dengan siapa? Tak ada siapa nak teman. Tak apa. Saya telefon kawan saya yang perempuan, dia teman awak. Tak apa dah tu. Semakin dekat dengan Allah. Lagi bercinta, lagi jauh dengan Allah, itu tanda tak sesuai. Ada bila diperlukan. Bila mak kita meninggal, dia sanggup datang. Tak ada dia fikir, mak awak meninggal, saya patut datang ke tak? Gila ke apa? Mak aku tengah meninggal nak tanya. Apa? Betul tak? Macam tu. Mu ni tak ada common sense. Dia orang kata meninggal, bukan kata bakal mak mertua. Orang lain pun kita kena pergi. Betul tak? Kalau boleh mandikan jenazah sekali. Bukan mandi jenazah. Solat jenazah tu paling penting. Ni tanya. Patut tak saya nak pergi melawat mak awak? Kalau saya lah tak payah mari lah. Ikut mung lah. Aku tolak terus mung. Apa macam ni? Betul tak? Sedap tak saya bercakap? Termasuk dalam impian dan cita-citanya. Dia bercakap tu. Dia bagi tahu. Kalau esok-esok kita rumah sini. Saya dah bayangkanlah. Awak ni kalau jadi cikgu sini. Gini. Kita ni ada lah cerita dia. Ni. Dia bercakap tentang impian dia. Jangan. Macam Ustazah cerita sebiji. Macam saya cerita semalam sebiji. Kami dah jumpa ramai macam ni. Dia bercakap tentang impian dia. Macam isteri dia atau suami dia tu macam beg tangan je. Tak boleh. Dia kena masuk sekali dalam cerita baru nampak. Oh okey. Itu yang saya kata saya tolak seorang lelaki tu sebab saya tak termasuk dalam cerita dia. Dia tak consider pun perasaan saya. Masa depan saya. Dia cerita yang dia dan dia anggap bila cita-cita dia terbesar, saya terpengaruh dengan dia. Saya kata, minta maaf. Aku pun ada cita-cita aku, betul tak? Macam tu maksudnya. Dia consider kita ke tak. Lepas tu saling
saling memberi dan menerima. Kadang-kadang saya salah, kadang-kadang dia betul. Tak apa, kadang-kadang saya betul, kadang-kadang dia salah. Memberi menerima. Bukan kita je memberi. Asyik kita je belanja, bila kat tang ke dia kedekut. Tak boleh. Jalan ke arah perkahwinan semakin mudah. Walaupun ada masalah tapi mudah. Kahwin. Tu tanda sesuai dah tu. Okey, teknik soal siasat. Macam mana nak siasat ni? Rupanya ramai tak tahu nak siasat macam mana. Pertama, zaman sekarang ada medsos. Cek dia punya medsos. Dia follow siapa, page apa dia ikut. Twitter dia cakap apa, bahasa dia dekat Twitter apa, bahasa dekat, kalau dia ada IG, kalau lelaki IG, kalau perempuan IG lah, lelaki tak ada IG. Kat Twitter dia komen apa, dia suka tengok apa, kat page, kat Facebook. Lepas tu dia ada apps apa orang tengok. Tiba-tiba perempuan ada bigo. Saya takut bigo. Saya jumpa budak perempuan ada bigo. Sebab bigo ni dia bahaya sikit, dia sosial. Aku kena jaga-jaga kalau dia ada bigo. Nampak tak? Kalau kita rasa tak apalah. Tolong cek juga. Jangan saya orang 100%. Tengok kita kena scan. Yang kedua, tempat tinggal dan kampung keluarga dia. Kau tengok. Saya nak faham latar belakang keluarga dia. Betul. Bigo tu apa? Farah Ruziana tanya. Dia social apps. Bigo ni kat dalam tu ramai orang dia macam jual. Bigo ni saya minta maaf lah. Dia boleh buat duit dalam tu. Kadang-kadang kita katalah, okey awak nak tengok saya punya dada bayar berapa. Masa live kita tunjuk separuh. Dia macam tu lah. Isteri orang pun banyak masuk, sangat bahaya. Jangan masuk Bigo. Jangan macam. Kalau dia ni bermain di dark web, lagilah jangan itu red flag tu. Tinder, betul. Saya pernah bersuara dekat parlimen ni. Saya duduk di kerusi, confirm reject. Rashid. Lepas tu awak tengok keluarga dia tu, awak bukan pergi tanya terus. Awak ni, adakah awak ni ayah Sinudin? Bukan begitu, tu betul sangat namanya. Saya akan cek biasanya dekat kedai kawasan dia. Masjid kawasan dia. Lepas tu siapa yang saya kenal dekat kawasan dia. Saya akan cek latar belakang. Betul bila cek tu, keluarga dia macam okey, bergaul dengan orang kampung baik, orang pun kenal. Dia nenek dia dulu kerja ni, tok dia buat ni. Jadi kita kenal latar belakang ni semua kita faham. Saya suka macam tu, saya akan cek satu-satu. Lepas tu kawan, kena cek kawan, saya dah cerita dah. Kawan dia macam mana? Kawan gelap, kawan tak gelap, kena tahu berlaku. Nampak macam suspicious je kan. Kita cek kawan-kawan dia sebab kawan-kawan ni banyak mempengaruhi perlakuan kita. Tempat kerja. Ni ada seorang ni, dia cek kan tempat kerja sebab dia bagi tahu saya dah kerja di tempat sekian-sekian. Lepas tu kan saya ajar teknik siasat ni. Lepas tu dia pun try, dia cek rupanya. Bila cek dekat jabatan tu nama dia tak ada pun. Rupanya dia tipu. Dia nak menunjukkan yang dia ni dah kerja. Sebenarnya dia tak kerja pun lagi. Awak bila tahu orang macam ni, awak nak terima ke tak terima? Lepas tu dia suka update. Dia duduk tempat lain. Dia pun update konon-kononnya dia pergi situ, sini. Rupanya tak apa bila awak cek dengan kawan. Gambar tu gambar lain. Yang ni very red flag. Tak payah. Lepas tu projek dan aktiviti bersama. Lepas tu saya dulu masuk satuan. Saya join bakti siswa. Join program, join ni saya nak tengok dia punya karakter dalam program-program tu macam mana. Boleh jaga diri ke tak boleh jaga diri, boleh bawa diri ke, stabil ke tak stabil. Dan saya suka create pelbagai situasi. Contoh saya nak suruh dia datang rumah saya ketika kenduri. Yalah kenduri tak apa, bukan kita. Awak ni bila power datang ketika kenduri ataupun nak bertaruh, bukan awak mesti bercakap ni. Ya tak. Macam saya dia datang, yang layan tu adik lelaki saya lah. Pergi makan situ. Bukannya kita nak berdepek dengan dia. Kita pada kerja kita. Kat situ kita tengok. Kadang-kadang saya create situasi masa mesyuarat. Saya tengok. Masa belajar macam mana. Lepas tu create situasi. Contohnya kita dengan dia jumpa dekat mana-mana. Dekat pantai contohnya. Tapi dalam situasi yang di-create lah. Mungkin ada orang lain tapi masa tu saya akan perhati. Okey macam ni. Saya suka create situasi. Bila saya create tu, kan saya kata dah saya ni drama. Orang dramatik macam tu lah. Dia otak bergerak je nak buat drama. So daripada situ saya pun boleh baca. Okey. Tapi tak payahlah sampai create semua benda ni. Awak dah cek. InsyaAllah okey. Istiqorah pun okey. Tak payahlah awak tiru semua benda yang saya buat ni. Penat kan nanti kan awak siasat saja 2 tahun. Tak kahwin-kahwin. Kan. Maksud saya ni teknik-teknik dia.
Okey, seterusnya. Tak apa, soalan saya jawab je lagi. Saya nak habiskan sikit je lagi. Green flag, yellow flag, red flag. Very important. Sekarang dah guna flag-flag ni kan. So green flag adalah kalau ada green flag itu maknanya bagus. Awak boleh teruskan lah. Yellow flag awak kena berjaga-jaga. Kalau red flag, kalau boleh stop. Kita orang tua kata janganlah mu dengarlah kata aku. Tu maksudnya kalau orang zaman dulu. Mok kata doh ke jangan. Wah apa mak? Dia kata. Mok kata jangan, mok orang tua. Tu red flag lah tu. Lepas tu cuma kita nak ambil kat mana basic green, yellow, red ni. Pertama awak tengok agama dah hukum. Macam tadilah berzina. Tak nak kompromi tu, itu red flag terus tu. Awak letak agama dah hukum. Peribadi dan sikap awak tengok. Kalau dia tu red flag contohnya mengikis duit orang, tak boleh. Tapi kalau kedekut sebab dia nak berjimat cemat dan kita nampak daripada dia berjimat cemat tu dia ada harta lebih daripada orang lain. Motor walaupun dia ada kat universiti dia beli sendiri walaupun buruk. Tu bagus tu macam tu. Dia kedekut sebab dia nak jaga. Maksudnya fikir jangka masa panjang. So peribadi ni mungkin dia boleh jadi yellow, boleh jadi red, mungkin boleh jadi green. Budaya pun sama. Tapi kalau agama, kalau benda tu red, saya biasanya tak boleh kompromi kecuali dia berubah dulu. Berubah pula kena ada tanda-tanda berubah sebab awak kalau terima dia awak kena sanggup berdakwah bersama dengan dia. Tak solat. Awak tahu dah dia tak solat. Awak terima juga. Awak kena bear the consequences. Nak kena lawan dia macam mana juga. Awak tahu dah dia penagih dadah. Awak kahwin dengan penagih dadah. Awak expect macam mana? Tahu dah dia penagih dadah. Awak kahwin juga dengan penagih dadah. Tak apa Ustazah, dia lepas kahwin saya akan ubah dia. So awak kena bersedia jiwa, raga, masa, tenaga, semua benda untuk pastikan dia bebas menagih dadah. Awak sanggup tak? So awak tahu dah, tu red flag. Okey, seterusnya. Nak habis dah ni. Saya bagi contoh red flag. Antara yellow flag dalam ta'aruf, ada sejarah kesihatan mental contohnya. Bukan semestinya red flag terus. Saya dah kata, kalau kesihatan mental dia sudi dirawat dalam proses rawatan, is okay. Okay, awak kena consider. Tapi awak kena tengok juga, kalau dia ada kesihatan mental genetik, keluarga awak pun ada kesihatan mental genetik, kalau boleh elakkan. Dia ada history skizo. Awak ada history skizo. Jangan campur. Kesian kat anak nanti. Nampak tak? Tapi kalau dia ada history skizo, genetik lah maknanya. Awak mungkin tak. Tapi dia dah proses rawatan. Dia pun dah kerja. Dia pun makan ubat semua. So tak apa. Itu mungkin yellow flag supaya awak berjaga-jaga. Awak tahu macam mana nak sokong dia. Tak letak apa-apa effort dalam ta'aruf. Kadang-kadang orang ni dia tak tahu. Dia tak reti. Dia nak kena guide. Dia tak letak effort sebab dia tahu nak buat mana. Betul sangat skema ni. Tak tahu nak buat apa. Kan ikut go by the book. Payah juga. Tapi mungkin dia yellow flag, tak sebenarnya red flag. Komplain macam-macam tentang diri kita sebelum kahwin. Ada orang memang dia suka komplain. Dia macam mak nenek sikit walaupun lelaki. Ada. Tapi awak kena faham lah, dia komplain sebab perangai dia. Tapi dia membina awak. Tak apa. Tapi kalau komplain sampai abuse awak, downgrade awak sampai rendah diri, awak sampai takut nak buat apa-apa, itu red flag. Jenis tak faham kita cakap apa, kena ikut cakap dia. Ini pun kena beringat juga. Beringat. Tapi mungkin awak kena faham kenapa dia jadi macam tu. Tak boleh terima langsung kalau kita marah dia.